Assalamualaikum, selamat malam, good evening. Aku tadi dekat office hari ni, aku tiba-tiba dapat message daripada Bob YP. Dia kata, "Tahniah, anda telah achieve 1000 subscribers." Aku terkejut. Macam aku tak expect untuk dapat 1000 subscribers dalam masa yang terdekat. Pada mulanya aku buat YouTube channel ni, aku rasa lebih kurang 10 tahun lepas. Aku post untuk video-video family aku je, tapi aku buat private. Sejak daripada awal tahun ni, aku saja-saja buat solo ride, POV, tak serius pun. Tapi sejak aku accident hari tu, Bob YP antara orang pertama yang melawat aku. Dia balik daripada Krabi, dia terus datang visit aku. Dia yang inspired aku untuk buat YouTube channel ni lebih serius. Dan aku sangat terharu lah. Dia amat ikhlas membantu aku untuk achieve 1000 subscribers ni. Aku tengok beberapa video dia mention channel aku bersikeluli. Memang sangat-sangat terharu. Dan aku akui memang kebanyakan subscribers aku datang daripada channel Bob YP. Aku ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Bob YP dan subscribers Bob YP yang sudi datang support channel aku. Sangat-sangat terima kasih. Tadi aku nak buat, bila dah tahu aku dapat 1000 subscribers, aku nak buat something special, tapi tak terbuat-buat. Aku siap YouTube video-video orang lain yang bila sampai 1000 subscribers, apa dia orang buat. Jadi aku nampak ada orang daripada US yang 2 tahun, 3 tahun baru dapat 1000 subscribers. Kemungkinan aku amat bertuah kerana dapat mengenali orang seperti Bob YP yang dengan ikhlasnya membantu aku untuk achieve to this level. Jadi bila korang membaca aku punya title, aku kata inilah akhirnya. Inilah akhirnya, maksudnya inilah akhirnya aku buat video yang kurang kualiti. Aku nak janjikan korang, bila achieve 1000 subscribers ni, aku nak bagi korang video yang lebih berkualiti. Pasal 1000 orang mempercayai aku. The thing is about YouTube, dia tak macam TikTok, dia tak macam Facebook, dia tak macam Instagram yang senang nak dapat follower. Tekan-tekan je. Aku sendiri pun bila layan Instagram, layan Facebook, layan TikTok, memang senang je nak tekan follow orang. Tapi kat YouTube aku amat memilih. Aku akan subscribe channel-channel yang berkualiti saja. Jadi aku macam tak percaya. So video terima kasih ni aku tak naklah buat just cakap macam ni je. Tadi petang aku ada buat footage sikit untuk sunset ride dengan Vespa. Dan malam ni aku ride dengan Harley Davidson Street Glide. Because mulai esok aku akan travel dengan family aku. Kemungkinan besar video seterusnya akan mengambil masa seminggu dan ke 2 minggu. Bila aku post video yang kemudian selepas video ni, aku nak pastikan video tu berkualiti. Kenapa? Pasal device yang aku pakai ni memanglah amat tak sesuai untuk buat motor vlogging. Aku pakai Insta360 Go 3. Ini paling basic. Nak buat mounting pun susah, bateri cepat habis, internal memory je 64GB, tak boleh nak expand. Lepas tu aku edit pakai phone je, aku edit pakai iPad je. Semua memori yang sangat-sangat limited. Pasal sebelum ni bila aku beli iPhone, aku beli iPad, tak terfikir pun nak buat YouTube channel. Jadi aku akan ambil masa 2 minggu ni untuk aku belajar dan untuk aku upgrade device aku, InsyaAllah. Aku macam tak percaya ada 1000 subscribers yang sudi tekan subscribe tu. Because untuk tekan subscribe dalam YouTube tu memang mengambil consideration yang besar. Pasal aku sendiri macam tu.
Aku nak subscribe, aku nak tengok is it worth untuk dia ada dalam FYP aku kat dalam YouTube. Pasal dalam YouTube kita akan duduk dekat rumah, selesa, dekat sofa, kita nak tengok YouTube tu. Because aku memang pelayan YouTube. Jadi bila dapat 1000 subscribers ni, aku amat-amatlah terharu. Jadi aku ada rasa pressure untuk memberikan yang lebih baik untuk 1000 subscribers aku dan orang yang tak subscribe aku. Tak kisah. Bila aku tengok dalam analitik, YouTube analitik, viewer aku 95% is bukan subscribers. Only 5% sahaja yang subscribers. Jadi di sinilah berakhirnya video-video yang kurang berkualiti. Aku akan cuba yang terbaik selepas video ni untuk memastikan korang dapat the best video yang aku mampu. Okay, terima kasih, jutaan terima kasih sekali lagi kepada semua subscribers, especially Bob YP dan subscribers yang datang daripada channel Bob YP. Kerana dia memang different level. Dia dah buat YouTube vlogging ni dah berbelas tahun, dah beribu-ribu video yang dia buat. Dia buat video ni dengan cabaran-cabaran yang lebih, di mana dia buat 1000 corner sorang-sorang. Dia buat pusing Thailand 2-3 minggu sorang-sorang, masuk China. Kira aku ni ambil footage ni balik rumah dengan iPad, edit, post. Benda tu sebenarnya lagi simple daripada apa yang dia lalui. Jadi aku inspired untuk belajar, especially belajar dengan Bob YP, dan untuk meningkatkan kualiti video selepas ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku tak tahu macam mana nak cakap terima kasih, tapi jutaan terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah lagi seminggu ke 2 minggu selepas raya. Terima kasih.